Assalamualaikum, hai sahabat semua. So, nak khabar dekat dengan Anung dah. Nak mana di Kis kata nak jumpa Kis, nak kata tahniah, nak bagi bunga lah apa semua tu. Esok insyaAllah Kis pergi Kedah. Sebab sekarang ni Kis dalam keadaan tak berapa nak siap mana. Jadi Kis nak rehat sekejap. Lepas tu ramai juga follower baru Kis rasa yang follow Kis. Kis nak kata thank you so much sebab support Kis. Thank you atas segala titipan doa, segala support yang telah diberi. Kis sangat hargai. Tanpa sahabat semua tak ada saya juga untuk dapat gelaran apa semua tu. Saya kata terima kasih sangat, ikhlas daripada hati saya. Saya bersyukur sebab kenal dengan korang semua. Dan satu lagi saya cakap kepada adik-adik lah terutamanya, tolong kalau yang follow Kis ni, tolong ikut yang baik-baik saja. Kalau macam ada benda yang something wrong Kis buat, jangan ikut. Kalau nak tegurlah dengan cara yang baik gitu, okay? Kadang-kadang Kis ni manusia biasa, Kis buat kesilapan juga. So, segala teguran yang telah diberi, Kis terima. Segala ucapan tahniah tu, Kis dah nak balas sesi komen sebab banyak. Tapi, terima kasih. Korang semua sentiasa ada dalam doa Kis, setiap hari Kis. Itu sajalah Kis nak beritahu. Nanti kita buat live, okay? Untuk hari ni Kis kita buat live kot. Bagi Kis kejap, okay? Itu saja. Bye. Assalamualaikum. Sayang korang semua. Kejap korang, kejap seawak. Saya pun tak tahu lah. Sejak balik KL ni macam campur aduk. Campur aduk kali cakap. Sorry, okay?